Jangan juga jadi orang yang naif dan menafikan penyimpangan ataupun kesesatan sehingga semuanya jadi betul belaka tiba-tiba. Dan tiba-tiba perbahasan tentang akidah ni ditolak tepi. Asalkan semuanya lawan Israel. Asalkan semuanya lawan Amerika. So dia tutup sampai dia kata tak kisahlah Sunni, tak kisahlah Syi'i, tak kisahlah akidah bid'ah pun, tak kisahlah akidah sesat pun, tak kisahlah ajaran sesat pun. Yang penting itu tujuan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Berkaitan dengan isu yang gempar baru-baru ini, Iran melawan Israel dan beberapa tokoh pimpinan Iran seperti Ayatullah Sayyid Ali Khamenei terkorban dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kediamannya di Iran. Gempar dalam kalangan umat Islam di Malaysia khususnya berkenaan dengan status kelompok Syiah sebagai umat Islam itu sendiri, sebagai satu kelompok yang melaksanakan jihad. Adakah boleh kita ini menyokong mereka, mendukung mereka, mendoakan rahmat buat yang terkorban dalam kalangan mereka, menggelar sebahagian yang gugur dalam kalangan mereka sebagai syahid dan sebagainya. Kerana umum di Malaysia, khususnya di Malaysia, kita, autoriti agama kita telah mengeluarkan fatwa bahawasanya fahaman Syiah sama ada Ja'fariyah dan lain-lain mazhab Syiah adalah merupakan fahaman yang sesat, menyimpang kerana terkeluar daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dan tidak sesuai untuk diamalkan, disebarkan dan dipromosikan di Malaysia ini. Kita menghormati autoriti agama negeri-negeri yang dipayungi oleh duli-duli yang maha mulia Tuanku Raja-Raja Melayu. Jadi fatwa ini perlu kita hormati, perlu kita junjung, perlu kita martabatkan. Perbahasan dalam video ini adalah perbahasan ilmiah, akademia dan teknikal. Kita membentangkan qaul mazhab yang terkandung dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah khususnya berkenaan dengan status orang-orang Syiah, Ja'fariyah terutamanya yang menjadi anutan rasmi di Iran ketika ini. Okey, yang pertama, adakah Syiah ini masih Muslim? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti tahu bahawasanya dalam mu'tamad mazhab Syafi'iyah, Syiah masih Muslim. Syiah masih beragama Islam. Mereka masih orang Islam, mereka masih Muslim, tetapi Muslim yang terkesan ataupun terjebak dalam bid'ah. Jadi mereka dikategorikan sebagai Muslimun mubtadi' ataupun Muslim tetapi mereka berstatus ahli bid'ah. Seperti mana difatwakan oleh Al-Imam Abu Bakar Syata' Ad-Dimyati di dalam I'anatul Talibin. Orang-orang Rawafid, iaitu orang-orang Rafidah, termasuklah dalam kalangan mereka Syiah yang mendakwa bahawasanya selepas Nabi SAW wafat, sepatutnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah menjadi khalifah dan bukannya Abu Bakar. Itu Syiah. Sekarang ni kita ada kelompok yang lebih jauh daripada itu, lebih up lagi daripada itu, iaitu kelompok Rafidah. Beza ya. Rafidah adalah kelompok yang memandang Ali lebih berhak. Bukan setakat itu, mereka rafad, mereka menolak kemuliaan. Bahkan mereka mencela Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain. Mereka mencela sahabat radhiyallahu anhu. Mereka terjebak dalam satu kesalahan, sabbus sahabah, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita panggil Rafidah. Dalam mu'tamad mazhab kita tuan-tuan dan puan, seperti mana dijelaskan oleh Al-Dimyati rahimahullahu taala dalam I'anatul Talibin, bahawasanya Rafidah ini nufassiquhum, kita memfasikkan mereka, dan wala nukaffiruhum, dan kita tidak mengkafirkan mereka. Mereka ini fasiq, muslimun fasiq, fasiqun fil i'tiqad. Mereka adalah orang yang bersalah dan kesalahan mereka itu besar dalam isu kepercayaan dan akidah. Namun kita tidak mengkafirkan mereka. Perincian yang sama ini kita dapati di dalam nas Al-Imam Ibn Rif'ah di dalam Kifayatun Nabih Syarah At-Tanbih, dan beliau menukilkannya daripada Syekh Abu Ishaq Al-Isfirayini, Al-Imam Al-Bandaniji dan juga Al-Imam Al-Qadhi Husain dalam kalangan mutaqaddimin dan awail mazhab Syafi'iyah. Jadi poin yang pertama, mu'tamad mazhab Syafi'iyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kalangan Syafi'iyah khususnya, orang Syiah, mereka ini hukum asal adalah Muslim, masih Muslim, tetapi ahli bid'ah kerana terjebak dalam kesalahan dalam perkara usul akidah dan furu' akidah. Tapi mereka belum terjebak dalam syirik lagi. Kerana umumnya kesalahan mereka dalam akidah adalah dalam isu imamah, isu pemilihan pemimpin selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisihi dalil-dalil yang jelas dan sahih di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah yang memilih dan mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab yang kita gelarkan sebagai Asy-Syaikhain. Mereka mengutamakan Ali bin Abi Talib. Jadi mereka melakukan kesilapan dan penyimpangan dalam isu tersebut. Jadi mereka dikategorikan sebagai Ahlul Bid'ah, Muslimun Mubtadi'. Dan kita dapati nas para ashab Syafi'iyah dalam Najmul Wahhaj oleh Imam Ad-Damiri, seperti mana terpampang yang kita pamerkan, Syarah Minhajul Talibin oleh Imam Kamaluddin Ad-Damiri, juga nas daripada Syekh Abu Ishaq
dari yang dinukilkan oleh Imam Al-Amrani dalam kitab Al-Bayan, Syarah Al-Muhazzab. Dan juga kita mesti tahu bahawasanya Al-Imam Al-Qaffal, Al-Qaffal Al-Kabir dalam kalangan Syafi'iyah, kana yara as-salah, dia berpandangan sahnya salat khalfa ar-Rafidah. Okey, di belakang orang yang berpendirian berpegangan dengan mazhab Syiah Rafidah. Okey, kalau Rafidah bersah, maksudnya orang yang celak Abu Bakar dan Umar, okey, yang fasik ini, salat sah kerana dia masih muslim walaupun dia berdosa besar, dia masih muslim. Apatah lagi orang yang sekadar terlibat dalam Syiah sahaja yang tidak rafad. Sebab ada orang Syiah yang tidak terjebak dalam rafad. Dia Syiah, dia kata Ali lagi afdal, tapi dia tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Seperti mana rakan-rakan kita dalam kalangan yang bermazhab Zaidiyah, okey? Dan juga seperti mana rata-rata sebahagian besar rakan-rakan yang berakidah Syiah Ja'fariyah dan mengikuti ijtihad dan fatwa-fatwa sebahagian para ulama mereka seperti Ayatullah Ali As-Sistani dan juga yang baru pulang ke rahmatullah baru-baru ini. Semoga Allah mengampuni dan merahmati. Sudi mengampuni dan merahmati. Ayatullah Ali Khamenei, dia memfatwakan haram untuk mencela sahabat, dan sehingga beliau ditahzir oleh Syekh Yasir Al-Habib, salah seorang ulama Syiah juga, marja' Syiah juga, yang kini berada di London. Okay, dia ditahzir ataupun dinilai sesat oleh sesama Syiah sendiri kerana tidak mau menutup hakikat tentang kekejian Abu Bakar dan Umar dan Aisyah, dan dituduh sesat kerana memuji Aisyah Ummul Mukminin dan sebagainya. Ya, itu adalah fatwa zahir Sayyid Ali Khamenei, dan kita tahu bahawasanya perkara-perkara tersebut tidak boleh dielakkan dalam kalangan mereka. Masih ada lagi yang terlepas dalam doa-doa mereka, dalam skrip khutbah-khutbah mereka di Najaf, di Qom, di Tehran. Itu adalah identiti mazhab Syiah yang mana Ar-Rafud, mencela sebahagian sahabat kerana didakwa merampas hak Sayyidina Ali, itu memang meresap dalam tubuh mereka. Dan ini di sisi kita Ahli Sunnah adalah satu bid'ah yang sesat, adalah satu kesalahan yang besar, tetapi belum mengeluarkan mereka daripada agama Islam. Kerana itu bukan kesyirikan, itu bukan kekufuran selama mereka tidak memandang perkara itu halal, ataupun mereka tidak memandang perkara itu satu perkara yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Okey, seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Ibn Hajar rahimahullah taala dalam Al-I'lam biqawati' al-Islam. Jadi dinukilkan daripada Nas Al-Qadhi Husain juga, sesiapa yang mencela sahabat, kita fasikkan dia, kita hukum dia fasik, belum kafir. Tetapi siapa yang mencela Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, juga Al-Hasan dan Al-Husain, mazhab ada dua wajah, ada dua pendapat berkenaan perkara tersebut, perbuatan tersebut. Ada yang kata ianya kafir, ada yang kata ianya fasik. Dan Al-Imam Ibn Hajar membawakan perincian, mengatakan bahawasanya siapa yang benci dan mencela sahabat kerana isu-isu keduniaan, tak suka politik, tak suka pemerintahan, tak suka ijtihad, tak suka fatwa, kesalahan duniawi, maka dia fasik. Siapa yang benci sahabat tu kerana dia sahabat Nabi, so dia benci Nabi, dia benci juga orang sekeliling Nabi, maka barulah dia menjadi kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada perincian dalam perkara ini, dan ini adalah apa yang kita kongsikan dalam video pertama kita berkenaan dengan isu ini. Adakah Syiah ini masih Muslim ataupun tidak? Jawapan dia masih Muslim, tetapi Muslim yang menyimpang akidah dia. Belum kafir, tetapi ada kesalahan pada akidah dia berdasarkan perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah, kerana mereka terjebak dalam bid'ah, dan juga mereka ini belum kafir. Yang kafir adalah kelompok-kelompok yang ekstrim dalam kalangan mereka yang sampai menganggap Sayyidina Ali ini seperti Tuhan, menganggap Sayyidina Ali ini sebagai sembahan, sebagai ma'bud, sebagai jelmaan Muhammad, sebagai jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai manifestasi ketuhanan secara literal dan zahir. Mereka faham seperti itu, dan mereka benar-benar menyerahkan ibadah mereka kepada manusia, iaitu Ali dan anak murid serta anak Zuraid keturunan Ali. Maka orang seperti inilah yang telah menyimpang dari tauhid dan telah cenderung ke arah kekufuran dan berpotensi besar untuk berada dalam ruang legar kufur dan syirik. Adapun kebanyakan Syiah zaman sekarang, maka mereka masih Muslim, tapi Muslim yang bersalah, kerana bersalah itu di sisi Allah Ta'ala lah, iaitu bersalah dalam isu teknikal akidah, khususnya dalam bab al-imamah dan sebahagian bab furu'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jelaslah jangan kita terjebak dengan fahaman yang ekstrim, iaitu mengkafirkan orang Islam dan mengkafirkan ahli-ahli bid'ah. Selain daripada ahli sunnah, semua kafir. Ini fahaman ekstrim, fahaman yang tak betul, fahaman yang silap dan fahaman yang keliru. Ada perinciannya. Selain ahli sunnah, tak semua kafir. Abdullah bin Abbas pernah salat di belakang Khawarij, sedangkan sebahagian sahabat Nabi mengkafirkan Khawarij. Abdullah bin Abbas ijtihad dia tengok orang ni, dia perincikan lagi, oh dia belum kafir, belum, walaupun dia Khawarij. Okey. Dan sebahagian sahabat memang sembahyang belakang Khawarij, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Jadi Nas Imam Syafi'i rahimahullah taala yang dinukil oleh ashab, kita tidak mengkafirkan sesiapa pun dalam kalangan ahli kiblat walaupun dia keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu satu puak, hindari puak tersebut yang ekstrim dalam mengkafirkan orang yang berbeza mazhab yang luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, jangan juga jadi orang yang naif dan menafikan
penyimpangan ataupun kesesatan sehingga semuanya jadi betul belaka tiba-tiba. Dan tiba-tiba perbahasan tentang akidah ni ditolak tepi. Tentang kesahihan akidah ni dia tertolak tepi pula. Asalkan semuanya lawan Israel. Asalkan semuanya lawan Amerika. So dia ditutup sampai dia kata tak kisahlah Sunni, tak kisahlah Syi'i, tak kisahlah akidah bid'ah pun, tak kisahlah akidah sesat pun, tak kisahlah ajaran sesat pun. Yang penting itu tujuannya. Betul, itu penting. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kena ingat bahawasanya dalam kita mengemudi bahtera umat Islam, kesahihan akidah itu penting. Kejituan dalil itu penting. Menuruti sunnah itu penting. Wajib mengikuti sunnah sedaya upaya kita dan menghindari bid'ah. Kerana ini arahan Nabi SAW. Macam mana kita nak menang dapat Palestin, dapat balik Al-Quds kalau tanpa imdad dan madad daripada Rasulullah SAW? Tanpa restu dan belas ihsan serta doa Rasulullah SAW. Dan cara untuk mendapat madad Rasulullah adalah dengan menuruti sunnah baginda dan memperjuangkan sunnah baginda. Serta melawan dan membasmi bid'ah-bid'ah yang buruk. Iaitu bid'ah-bid'ah dalam akidah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah di atas mazhab al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah yang menjadi anutan rasmi di tanah air kita ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meskipun mereka masih Muslim, kita sokong mereka lawan orang yang jahat, lawan orang-orang Israel, lawan orang-orang yang zalim dan kejam. Dalam masa yang sama, kita bersederhana, masih lagi berjaga-jaga, masih lagi cautious, hazard tentang penyimpangan-penyimpangan yang berlaku seperti mana difatwakan oleh autoriti beragama di Malaysia, di negeri-negeri di Malaysia. Janganlah satu isu menyebabkan kita dibutakan daripada realiti yang lain yang betul juga. Islam mengajar kita untuk bijaksana, sentiasa sederhana, menimbang antara dengan ilmu, dengan adil. Dan tidak berlaku zalim, walaupun terhadap ahli bid'ah yang kita tak setuju, tetapi dalam masa yang sama kita turut sedar akan kepincangan yang wujud dan ada. Jangan pernah dinafikan. Ala kulihan mereka Muslim, dan kita boleh doakan rahmat untuk mereka kerana mereka tersilap. Oleh itu Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika ada dalam salah satu biografi seorang ulama dalam kitab Siyar wa A'lamin Nubala, dia kata orang ni Syiah. Okay? Syiah. Tapi dia ada banyak jasa-jasa dia kepada Islam. Semoga Allah merahmati ahli bid'ah ini yang banyak jasa dia kepada Islam. Itu Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Seorang alim hadis, ahli sunnah. Bahkan murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Imam Az-Zahabi, Syamsuddin, Al-Hafidh Az-Zahabi. Kita nak kata lafaz Zahabi sesat pula sebab mendoakan Syiah. Mendoakan rahmat itu Syiah. Sama juga itu pendirian kita kepada Sayyid Ayatullah Ali Khamenei, yang mana kita mendoakan agar Allah mengampunkan dia atas kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan yang dia ada. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita menghargai keberanian sesiapa pun melawan Israel, mengkritik Amerika Syarikat dengan keras dan berani dalam pertempuran tersebut. Kita berterima kasih dan menghargai. Okay? Dalam masa yang sama kita juga sedar akan kesalahan-kesalahan serta kesilapan-kesilapan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan cenderung ini lebih sangat ekstrim, jangan cenderung sini lebih sangat ekstrim. Bersederhanalah di tengah-tengah dan kena ingat akidah nombor satu sentiasa dan selamanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nanti di penjelasan yang akan datang.